Hello guys, welcome. Tadi menjerit lagu. Kenapa macam tu? So hari ni Kau dah Pattaya belum? Belum. tak, dah servis dah. Dia sekali Pattaya ke? Iya, dia sekali Pattaya. Aku suruh dia check. Okay, sekarang ni kita orang pada pukul berapa sekarang? Ni aku dah rakam belum? Tak tahu. Oh, dah rakam lah 29. Okay, sekarang pukul berapa? Sekarang menunjukkan jam pukul 10.13. Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Hari ni kita akan pergi ke mana, Bizi? Melaka. Kita akan pergi ke Melaka Recik Hawau. Tapi kejap lagi Lia yang drive sebab hari ni Bizi kerja. Baiklah. So sekarang on the way pergi tempat kerja Bizi. Dia ada hal. Oh ilah illallah. So basically kita orang akan pergi ke Melaka secara bertiga. 3 orang. Lia, Bizi dan Sab. Tapi Sab tak ada lagi. Kejap lagi kita orang nak ambil Sab. Lepas tu penat juga aku pegang macam ni. Tapi okey lah. Kamera semua cantik. Semua cantik. Ada driver di sini. Driver sementara. Kejap lagi Lia yang akan bawa. Tapi Lia dah tengok Waze. Paling-paling pun 2 jam je. Lepas tu kita orang nak pergi lunch dulu. Lepas tu baru check in. Sebab check in dia pukul 3. Lepas tu Lia tak pakai apa-apa makeup. Oh, Lia pakai bedak Silky Girl. Kamera ni memang cantik ke? Cantik. Ya lah Tak cantik tu. Dia punya belakang tu. Okey, kau bawa je. Wih, cantik baik. Wih. So, kita orang tengah menunggu ketibaan Tuan Puteri. Puteri Sab. Puteri Sab. Princess Lia. Mak Datin. Mak Datin version rare. Tapi korang nak tahu sebenarnya apa? Tengok tu. Tengah kerja. Dia tengah kerja, guys. Tak apa. Itu bukan penghalang kita untuk bercuti, betul? So kejap lagi lepas Sab dah datang, kita orang akan on the way terus pergi ke Melaka. Melakau, Recik Hawau. Melaka makanan popular dia asam pedas guys. Ke tempoyak, gulai tempoyak. Sab is here. Yes. Tengok tu. Apa, pengantin baru. Pengantin macam kita macam nak pergi pergi kenduri. Tapi ni version rare dan laptop ni. Inilah Sab, Puteri Princess Lia Datin. Mak Bidan. Ya Allah. cantik lah lighting dia. Oh sini, lighting dia cantik. Kita orang nak makan.
Ya. Mesti dah sampai. Tinggal apa? Kita orang dah sampai kat Melaka. Toilet pun ada pemandangan. Ini seksi ke? Seksi weh. Korang mandi, lepas tu korang nampak lautan. Korang mandi sini. Macam luar negara, baik orang kata dulu. Macam luar negara tu. Jalan kat situ. Wi-Fi password behind door. Busy dan kerjanya. Lihat satu bilik. Busy. Situ. Oh, cantiknya lighting. Astagfirullah. Dia ada semua masuk tu. Memang ada. Mudah ya. Okay. Situ swimming pool private. Ni bilik. Sap. Tu luar dia macam ni. Ni kan katilnya. Pemandangannya gitu. Di muka aku. Tapi lepas tu bila keluar je macam ni. Sekejap aku tunjuk korang. Sinilah. Ni daripada bilik Sah. Tada! Okay. Korang nak lepak sini. Tapi nampaklah orang luar. Lepas tu kalau kau mandi pun kat sini, aku rasa orang luar nampak. Ni guys. Gitu. Busy. Busy. Okay. Tengok sangat aku. Haha. Tapi panas tu.
Dia buka pintu tau, bagi salam. Belum bagi salam? Aku bagi salam. Mana ni? Buat video. Kau buka tak pintu? Okey. Dia suruh aku buka pintu. Buka pintu tau. Ya, ya. Paling kau rakam apa? Aku rakam kau tu. Tunggu dia. Astagfirullahaladzim. Kita orang akan stay kat sini sampai maghrib. Lepas tu lepas maghrib kita orang keluar pergi ke jalan. Jom ke house. Jom apa? Jom ke walk. Ke walk. Situ. Banyak sekarang macam nak buka TV ni. Kita orang dah sampai. Ya. Boleh? Dah sampai. Macam mana nak guna ni? Sign in. Cantiknya Lia. Lia cantiknya. Balik. Sabarlah sekejap. Oh, kalau rakam. Kalau pintu tu terbuka je. Kalau orang yang tu nak dapat kisah muka aku dah macam kena tampar. Sudah malam tapi hujan. Macam mana boleh nampak ke kalau hujan? Tapi kat luar hujan. So, kita pakai tudung warna hitam. Mana kamera? Pakai tudung kamera hitam. Pakai tudung warna hitam. So, mengelakkan daripada kebasahan segala-galanya. So, kita pakai biasa je. Biasa je. Kau nampak? Kedai apa ni sih? Cengkong. Cengkerang. Oh ni cengkerang. Cengkerang seafood. So kita orang basically akan makan. Kita akan makan shell out beserta oyster. Actually Lia first time nak rasa oyster. Kat KL tak dapat rasa. Kat sini baru aku nampak ada oyster. So kita akan makan shell out dan oyster sama-sama. Birthday. Nasi tak siap. Nasi tak masak lagi. Apa benda tu? Wait. Kita tak bayar hotel.
Pedas lah. So, apa pendapat anda tentang makanan shell out? Sedap. Sedap. Okay. Kita suka pedas. Pedas is our favorite. Macam mana? Kalau di tempat-tempat macam ni, dia kena pergi dengan orang yang experience. Sebab kita orang rasa macam kita baru start. Kita orang macam budak-budak, macam baru nak belajar order menu. Kau tahu tak macam orang yang ambil order tu macam bapak kita orang. Apa? Adik ambil ni. Yang kita orang boleh jangan cakap apa tau. Kita je. Dan aku bukannya tak nak tag, tapi kalau korang dapat tahu restoran, jangan bagi tahu owner ni. Terima kasih. Lagi aku tunjuk kita nak makan sekarang. Kan nak rakam dia makan ni. Rancap betul lah kau ni memang. Cuba diam. Hai. Kita sikit saja. Betul. Rasa semua Wah. Tak tahu. First time dia makan oyster. Tapi yang sampai tak ada buah. Oh. Aku masak lah. Tak sabuk. Tapi okey lah. Kita minta masak. Tak susah ni. Bila orang makan pedas be like, aku tengok ni. Aku mana pakai lipstick gila. Angelina Jolie. Dah tak makan pedas. Hanya dah 2 kali tambah. Orang order lagi satu dish. Apa butter. Tapi kuah dia okey lah kalau kita macam butter lepas tu dengan ni. Ni kalau macam ni saja. Oh ya, aku punya bibir dah Angelina Jolie lah. Dah kan? Saya tak boleh. Dia tak boleh tapi tak masak. Sebab dia boleh makan. Tak makan. Das. Dah gambar. Das apa? Ni dah dapat makan. Diorang siap buat benteng guys. Sebab tak nak bagi ni bercampungan ni. Aku punya bibir tak payah pakai lipstick. Dah merah dah guys. Mana ada aku pakai lipstick warna merah. Adalah benteng Cina. Ini adalah sepadan dan pulau Buttermilk. Akhirnya manja kali anak ini. Ya, Mak. Macam makan nasi. Ya. Nasi yang asyik kita pesan ni. Kan ada banyak dia punya flavor. Ada black pepper, ada apa. Tapi memang dah recommend dengan tu. Lepas tu dia kalau tadi pedas. Padahal kita boleh je ambil yang petai gitu lah. Padahal kita boleh je ambil yang petai kan. Sebab tak pedas sangat. Padahal kita buat dua. Sedap kan biji makan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa? Dah. Itu yang nak panggil tadi. Nah, untuk kali terakhir. Tapi sedap dah buat. Jadi dah habis makan kau. Saya pergi dengan orang yang Kita orang dah habis makan. Banyak kan yang makan? So kita orang tangan.
Sebenarnya bukan sebenarnya aku nak tunjuk apa benda yang ada dekat tempat kosong kan. Okay, korang siap. Satu. Bagi aku unik. So itulah kesimpulan daripada untuk malam ni. Daripada 9.30 kita masuk sampailah sekarang pukul hampir 11 tu. Malam ni tergemuk. Nampak? Dah nak pukul 11 weh. 1 jam setengah, hampir 2 jam kita orang lepak sini sebab makanan yang banyak sangat. Betul lah, ikut review memang sedap, tapi kena dengan harga. Tapi actually makanan ni sedap. Tapi yang makan pedas tu korang better ambil yang ni. Apa nama dia? Yang spicy ni? Yang 3 kali pedas tu. Bukan? Dia top seller lah saya cerita kat sini. Tapi kalau macam Lia memang tak boleh masuk. Komen. Dia okey, makan dia okey. Cuma better kalau nak pergi tu kena cari orang yang experience untuk makan sini lah. Kalau macam semua orang first time susah. Kurang. Astagfirullah. Ada staff dia yang perempuan yang baru tu sangat-sangat sweet. Masalahnya kita tak rushing pun, dia yang rushing. You sampai aku sekali rushing. Tak, dia punya rushing tu sampai kita orang sampai rasa macam terpaksa ambil pilih tau. Padahal kita orang nak bincang dulu. Weh, padahal menu dia macam-macam flavor tu. Padahal sebenarnya nak bincang macam kalau ambil 2 pack macam ni okey tak? Macam korang makan banyak ke sikit ke? Macam tu. Tapi itulah member macam ni okey, tu okey. Apalah, nak rekod dah. Bye-bye. Ini semua masa turun. Belenggang. Sekarang menunjukkan pukul 2.13. Sub sudah tersundang. Dia dan busy. Tak ada aku tak tahu. Dia dan busy kelaparan pada waktu malam. Padahal dah makan seafood yang sangat-sangat. Tak, actually kita orang dah mandi dekat jacuzzi. So kita lapar. Lapar sangat. Tak ada lapar sangat. Tak adalah lapar pun. Tapi so dia tak dapat nak tunjuk muka sebab so sekarang kita nak tunggu Maggi pukul 2 baik.
paling makan pada pukul 2 pagi ni. Okay, bye-bye, jumpa besok. Kau membuat kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Lelah hati ini meyakinkanmu. So hari ni hari terakhir untuk kita orang berada di Melaka. Semua tengah siap-siap nak check out. Actually check out pukul 11. So biasalah perempuan. So macam apa tu? Bye-bye Melaka. Belum lagi. Kita orang check out je. Panas lers. Kita orang akan check out kejap lagi. Lepas tu nak pergi cari makan tengah hari. Pakai mask ke? Mask aku ni pakai nak dulu patut aku sarung tu. Aku tak pakai dekat telinga lah. Faham tak? Alamak, tak tahu. So kita orang ambil balik. Ambil balik. Sekarang ni kita orang check out. Dan kembali bercuti. Kita orang check out. So next destination mungkin makan dulu kot. Baru berjalan-jalan dekat Bandar Melaka. So kejap lagi. Bye. Nampak kan tak ada orang pun sini. Sekejap lagi akak saya masuk konten. Ada set. Oh, kita nak tunjuk makanan tapi sabar jap. Busy. Sekejap. Call dulu. No, mana air aku yang dah minum?